Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama Mr. Itu Dusta episod ke-27. So jom kita tonton. Salah ke? Saya cuma nak Saif terima awak je. Awak tanya saya salah ke tak? Awak tahu tak apa benda yang awak buat ni dah dikira mencolek? Saya tak colek. Saif sendiri rela tau ikut saya. Serius, itu 10 tahun lah dia tak faham pun lah apa benda yang awak cakap. Apa yang awak nak marah saya sangat? Saya ni buat untuk kebahagiaan awak juga. Saya tak bahagia lah dengan apa benda yang awak buat ni. Awak tahu kan kalau orket tahu apa yang akan jadi dekat awak? Pelanggan saya je ke dalam. Awak tak payah nak tambah masalah saya. Okey. Boleh tak apa? Okey, mula sekali Sofian dengan Seri ni dah berapa lama dia kahwin. Sebab kalau orang baru kahwin dia macam bahagia baru kahwin lah, tapi tengok gaya macam dah lama kahwin. Kata yang kita boleh cakap tentang Seri ni, dia macam perubahan sikap dia sejak dia kahwin dengan Sofian. Maksudnya masa dia dengan bekas suami dia naif lah, macam mangsa keadaan gitulah. Tapi bila dia dah kahwin dengan Sofian ni, dia merentan, dia macam meminta, demanding. Dia nak apa yang Okey pernah dapat dari Sofian sebelum ni. Tapi bezanya situasi Sofian dengan Okey dulu, Sofian dengan Okey sama-sama susah sebelum jadi influencer lah. Dan Seri kahwin dengan Sofian masa Sofian dah senang. Jadi Sofian tak nampak Seri ni sebagai seorang, dia beginilah, Sofian nampak Seri ni masa dia dah senang. Dia tak nampak Seri ni masa sama susah. So asyik nak marah je. Macam adalah penonton kata Sofian ni tak reti, orang kata tak sakit tekak ke Sofian ni. Dalam setiap episod dia asyik menjerit je, asyik nak marah kat si Seri. Apa perhatian pun dia juga Seri ni. Dan kita tengok Sofian ni kahwin kerana apa? Kenapa dia kahwin dengan Seri? Adakah sebab ikhlas nak kahwin, sebab cintakan Seri, ataupun sebab nak balas dendam terhadap bekas isterinya Okey? Macam kita tengok dalam scene tadi lah. Scene tadi Seri dah tak boleh dah macam asyik Okey. So macam memang Sofian dia tak boleh move on dengan bekas isteri dia. Jadi jelasnya tak ada perasaan sayang Sofian pada Seri. Jadi Seri ada sebab jugalah untuk merentan tu, untuk rasa marah, untuk rasa macam tu rasa tak dihargai sebagai seorang isteri. Jumpa lagi dalam episod ke-28 sekian.